Sorotan terkini berita 757. Malaysia mengutuk serangan berterusan ke atas pasukan pengaman pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, di selatan Lubnan yang telah mengakibatkan kematian dan kecederaan dalam kalangan anggota PBB. Menurut kenyataan Kementerian Luar pada Ahad, insiden terbaru pada 3 April di El Arish mencederakan 3 anggota pengaman Indonesia. Menurut kenyataan itu, serangan ini ialah pelanggaran undang-undang antarabangsa yang serius dan mereka yang melakukannya mesti dipertanggungjawabkan. Kenyataan itu juga menyeru semua pihak untuk memastikan keselamatan kaki tangan PBB dan menekankan ketak boleh cabulan misi PBB. Menyentuh dunia hiburan, pelakon terkenal Datuk Remy Ishak, 44 tahun, berkongsi pengalaman berdepan situasi tegang ketika menjalani penggambaran filem terbarunya Mikael Pemburu Dua Alam apabila rakan gandingannya Ahiruddin bertindak di luar skrip. Menurut pemilik nama sebenar Muhammad Zalimi Ishak, kejadian itu berlaku apabila Ahirini terbawa emosi hingga melakukan aksi yang tidak dirancang sekaligus mencetuskan suasana tegang di lokasi penggambaran. Aktor anak jati Melaka itu bagaimanapun memilih untuk tidak memperbesarkan perkara tersebut dan menganggapnya sebagai lumrah dalam dunia lakonan. Malah Remy melihat perkara ini sesuatu yang biasa dalam produksi, sudah semestinya tidak perlu diperbesarkan. Mungkin menyebabkan Ahirini rasa bersalah, tapi beliau sendiri mengaku tidak akan mengambil hati. Dalam perkembangan sukan, Malaysia bakal mencipta detik bersejarah apabila kembali dipilih sebagai tuan rumah pusingan terakhir Piala Dunia Berbasikal Track Velodrome UCI dinilai Negeri Sembilan selepas lebih 2 dekad. Kejohanan yang membuka tirai pada 24 April itu akan dirasmikan oleh Sultan Nazrin Muizuddin Shah sekaligus menambah lagi prestij dan signifikan penganjuran di laman sendiri. Skuad negara turun dengan keyakinan tinggi terutama selepas kejayaan Azizul Hasni Awang meraih emas acara Kirin di Perth bulan lalu dengan catatan 9.862 saat selain turut membawa pulang pingat gangsa dalam acara pecut. Saingan kali ini menyaksikan penyertaan 370 pelumba dari 46 buah negara termasuk kehadiran bintang sensasi dunia Harry Leverson, juara Olimpik 5 kali dari Belanda yang dijangka menjadi antara tumpuan utama kejohanan.